Anda berkemungkinan mengalami kecederaan leher akibat semua liku-liku dan perubahan dalam strategi minyak yang melibatkan peperangan. Tunggu, anda mungkin tertanya, perang Ukraine atau Iran? Jawapan saya, ya. Tetapi hari ini, kita akan lebih fokus kepada situasi di Ukraine. Minggu ini, Ukraine melancarkan beberapa serangan besar ke atas infrastruktur minyak yang jauh. Letupan itu melumpuhkan kira-kira 40% kapasiti ekspor Rusia, membatalkan keuntungan yang diharapkan Rusia daripada perang Iran yang menyekat bekalan minyak mentah. Ini adalah detik besar dalam keseluruhan konflik dan ia wajar diberi perhatian yang lebih mendalam. Tapi mari kita undur ke belakang kerana penting untuk memahami berapa kali Ukraine telah mengubah strategi khususnya terhadap infrastruktur minyak dan mengapa ia membuat perubahan tersebut. Anda mungkin pernah menonton rakaman semasa ini di saluran ini. Ia menjejaki kempen infrastruktur tenaga yang lebih luas di Ukraine sejak pertengahan tahun lepas. Jika anda tahan tidak berkelip seketika, anda akan lihat kebanyakan sasaran ialah kilang penapisan minyak. Maaf, penjejak itu tamat pada akhir 2025. Namun Maduro dan Ayatollah telah mengalihkan perhatian saya. Keseluruhan kempen itu telah berterusan dan berkembang. Pada awal kempen, loji penapisan ialah sasaran yang tepat. Mereka di puncak rantaian nilai minyak. Minyak mentah lebih murah daripada petrol. Jadi jika anda memusnahkan produk yang telah ditapis, maka semua tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk sampai ke tahap itu sebenarnya telah dibazirkan. Loji penapisan juga mudah dijadikan sasaran. Bayangkan, tangki demi tangki berisi cecair yang sangat mudah terbakar terbiar di kawasan terbuka, menunggu seseorang menyalakan mancis. Nah, peluang seperti itulah yang sebenarnya Ukraine cari pada fasa awal program turun jarak jauhnya. Tak perlu fikir cara pasang peledak besar pada drone. Bawa bahan letupan kecil. Selebihnya, barang Rusia akan urus. Strategi itu akhirnya berubah selepas CIA menemui satu bahagian tertentu di kilang penapisan yang Rusia akan sukar untuk dibaiki. Ukraine boleh sasarkan bahagian itu, bukannya tangki bahan api untuk gandakan kesan serangan. Sepanjang masa itu, Amerika Syarikat membantu merancang laluan yang akan diambil oleh drone ke lokasi sasaran mereka. Perisikan ASF boleh melihat cara Rusia menyusun pertahanan setiap malam. Jadi, Ukraine dapat belajar untuk mengelaknya. Rumah Putih bersetuju dengan perkara ini kerana ia secara efektif mengurangkan bekalan dari pasaran global. Sebagai pengeksport bersih, perkara ini tidak memberi kesan ekonomi besar kepada Amerika Syarikat. Harga petrol mungkin naik, Tetapi, perbezaannya tidak semestinya dirasai pengguna. Simpan dulu perkara itu. Kita kembali kepadanya nanti. Anda tahu, anda pasti tidak terkejut apabila mengetahui bahawa harga petrol sedang mendominasi kitaran berita sekarang. Berkemungkinan menyebabkan rakyat Amerika membayar lebih daripada nilai pulangan cukai mereka. Dan malah perkhidmatan pos turut menambah caj bahan api untuk penghantaran bungkusan. Belum kira lagi kesan perang Iran terhadap pasaran antarabangsa. Terima kasih kepada penaja Ground News, kita dapat ketengahkan perkara yang sering terlepas pandang. Di saluran Blind Spot, saya jumpa cerita tentang AS longgar sekatan Belarus untuk kurangkan kesan kekurangan baja. Satu aspek kurang dibincang tentang penutupan Hormuz. Liputan mengenai cerita ini di pihak kanan agak kurang. Dan saya juga boleh memastikan bahawa saya mendapat perspektif yang lebih luas dengan menukar sama ada saya melihat saluran antarabangsa atau sesuatu yang lebih disesuaikan dengan lokasi saya. Selain itu, dengan pergi ke ground.news/linesonmaps atau mengimbas kod QR di skrin anda boleh mendapatkan potongan hebat sebanyak 40% untuk pelan Vantage bagi mendapatkan akses kepada semua ciri ini dan banyak lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Ground News kerana menaja video ini. itu membawa kita ke fasa kedua dalam strategi Ukraine. Dengan loji penapisan minyak Rusia lumpuh, Kremlin memerlukan rancangan tentang apa yang perlu dilakukan dengan minyak mentah berlebihan yang terus dipangkeluar dari telaga mereka. Secara semula jadi, penyelesaiannya adalah untuk menghantar minyak mentah itu ke luar negara. Namun, mengekspor lebihan tidak semudah yang disangka. Pasaran kapal tangki global tidak disediakan untuk sistem pasca 2022. Sebelum ini, Rusia mengekspor ke Eropah dengan perjalanan kapal tangki yang lebih singkat.
Kini kapal tangki perlu berlayar ke India atau China. Jika kita lihat pada peta, negara-negara itu memang lebih jauh. Negara-negara itu menjadi lebih jauh, sekurang-kurangnya untuk kapal tangki yang enggan berdepan dengan Houthi di Selat Bab al-Mandab dan memilih berlayar mengelilingi Afrika. Oh, dan untuk menambah lagi masalah, sebahagian bekalan dari Timur Tengah yang sebelum ini dihantar ke China, kini terpaksa dihantar ke Eropah. Perkara itu semakin teruk selepas insiden Houthi. Untuk mengekalkan kadar penghantaran seperti sebelum ini, anda perlu mempunyai lebih banyak kapal tangki dengan segera. Tetapi dunia tidak mempunyai hal ajaib seperti itu. Anda boleh meyakinkan kapal tangki yang hampir tamat tempoh menangguhkan pembaikan untuk satu perjalanan lagi. Tetapi, masalah bekalan tetap tidak selesai. Jadi, jika Ukraine dapat melumpuhkan sebuah kapal tangki armada bayangan, ia bukan sahaja akan menyebabkan minyak di atas kapal itu terbiar, malah akan turut menyebabkan semua minyak yang menunggu di pelabuhan untuk kapal itu juga terbiar. Perjalanan demi perjalanan. Sebuah lagi kapal tangki armada bayangan tidak akan segera diganti. Jika anda tidak mahu menyinggung rakan pakatan dengan tumpahan minyak setiap 2 minggu, anda boleh musnahkan kapal tangki kosong. Minyak tetap terperangkap di pelabuhan, walau apa cara sekalipun. Satu-satunya cabaran adalah untuk mengenai sasaran yang bergerak yang biasanya dilindungi dengan baik dan berada pada jarak yang jauh. Akan lebih membantu jika Eropah hanya melaksanakan sekatan dan peraturan keselamatan pada kapal tangki armada bayangan. Kita tahu secara retrospektif bahawa Rusia tidak melakukan apa-apa yang signifikan sebagai tindak balas terhadap langkah-langkah tersebut. Jadi, adalah logik untuk Ukraine fokus kepada tindakan yang meningkatkan ketegangan seperti mengebum Rusia, sementara Eropah fokus kepada penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Saya anggap fasa kedua ini kejayaan sederhana untuk Ukraine, tetapi tidak setanding dengan kempen terhadap kilang penapisan yang terus berjalan ketika itu. Itu membawa kita ke penghujung tahun 2025. Apabila campur tangan Amerika mula mengubah persekitaran keselamatan. Amerika Syarikat mula mengenakan sekatan de facto, quarantine, quarantine. ke atas Venezuela. Tiada lagi minyak yang keluar dari negara itu. Kali ini, kejutan bekalan meningkatkan ketersediaan kapal tangki. Kebanyakan kapten enggan mendekati pantai Venezuela kerana dasar itu benar-benar dikuatkuasakan oleh Amerika Syarikat. Peminat makanan Meksiko tertentu berasa bingung. Tetapi itulah keadaannya. Menyerang kapal tangki masih berbaloi, cuma nilainya kurang dari dulu. Halangan utama itu sudah tiada lagi. Kapal tangki itu penting dan boleh beri amaran kepada kapten lain. Namun Kremlin tetap akan cari kapal tangki pengganti. Namun, kuarantin di Caribbean hanyalah permulaan. Menjelang tahun baru dan selepas operasi khas Maduro, Amerika Syarikat melancarkan perang udara ke atas Iran pada 28 Februari. Iran menutup Selat Hormuz secara de facto tidak lama selepas itu. Orang ramai fokus pada kenaikan harga minyak akibat penutupan itu. Namun ada isu logistik yang lebih halus berlaku. Ya, memang ada beberapa kapal tangki yang terperangkap di dalam teluk selama berminggu-minggu sekarang. Tetapi ada lebih banyak kapal tangki yang tidak berani masuk ke teluk dan oleh itu sedang mencari tugasan lain. Contohnya, ambil minyak dari Rusia. Masih wajar melumpuhkan kapal tangki armada bayangan Rusia jika ada peluang. Negara Eropah masih wajar kuatkuasakan peraturan ke atas kapal tangki armada bayangan. Jika anda perancang strategik di Kiev, tidak lagi wajar fokus penuhnya pada sasaran kapal tangki. Itu membawa kita ke peristiwa minggu lalu. Ukraine nampaknya ubah fokus lagi. Kini tumpuan serangan tertumpu pada terminal ekspor minyak Rusia. Untuk makluman, ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Terminal ekspor sekejap-sekejap muncul dalam garis masa itu sejak awal video tadi. Namun, menyerang pelabuhan di Laut Baltik sukar kerana jaraknya. Kerana terminal ekspor sukar diletupkan, anda mungkin perlu bawa bahan letupan lebih besar dengan drone ke sana. Gabungan ini buruk. Ingat insiden Diego Garcia? Peluru boleh dihantar lebih jauh dengan mengecilkan kepala peledak.
Abaikan matematik muatan, fikirkan sebab kita capai perkembangan ini. Sekarang terdapat lambakan minyak dan sekarang juga terdapat lambakan kapal tangki. Yang tidak mengalami lambakan dan juga sukar untuk ditambah ialah bilangan terminal ekspor yang dimiliki Rusia. Hancurkan itu. Seluruh ekosistem musnah. Saya mulakan dengan peringatan biasa tentang kabus peperangan. Butiran cerita ini berbeza mengikut sumber. Namun perkara seperti ini berlaku. Pada 22 Mac, Ukraine menghantar gelombang drone ke terminal minyak Primorsk di Laut Baltik. Serangan itu mensasarkan dermaga terminal dan membakar beberapa kapal tangki yang sedang memuat. Ekspor harian 1 juta tong dari Primorsk kini hanya terkumpul di darat. Namun begitu, itu hanyalah pemanas badan. Pada 25 Mac, Ukraine melancarkan gelombang drone terbesar tahun ini ke terminal Ust-Luga dan mungkin ada yang menyerang Primorsk 2 kali. Akibatnya, lebih banyak operasi digantung, kemungkinan kerana sistem rel Ust-Luga terputus. Mungkin juga terdapat kapal tangki yang terbakar di dermaga. Apapun, lagi 700,000 tong sehari kini tidak lagi tersedia. Bagi menekalkan kekacauan, Ukraine menyerang Ust-Luga lagi pada 27 Mac. Mengetepikan ketidakpastian itu, apa yang kita boleh pasti ialah kebakaran di sana masih berterusan. Bermakna, dalam apa jua cara sekalipun, penghantaran minyak tidak berlaku pada masa ini. Namun perlu diingat bahawa banyak wang dipertaruhkan di sini, jadi Rusia akan memulakan semula ekspor sebaik sahaja ia boleh dilakukan. Buat masa ini, mari kita buat sedikit pengiraan ringkas. Primorsk dan Ust-Luga menyumbang 40% ekspor minyak Rusia. Jadi, kini Rusia hanya mengekalkan 60% kapasiti ekspornya. Berdasarkan West Texas Intermediate, 60% daripada 94.73 ialah $56.84. Sebagai perbandingan, sebelum Perang Iran, West Texas Intermediate dijual pada harga $67.02. Serangan ini bukan sahaja mengimbangi, malah melebihi kesan penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Untuk lebih jelas, ini bukan angka yang tepat. Harga minyak Rusia tidak ditentukan dengan cara yang sama seperti West Texas Intermediate. Minyak Rusia biasanya ikut harga global kerana faktor pasaran dan kita dapat lihat perubahan harga West Texas Intermediate dengan lebih jelas. Perbandingan peratusan adalah adil dan memihak kepada Ukraine. Untuk lebih jelas dari sudut lain, ini tidak menjadikan keadaan di selat itu lebih baik dari perspektif Ukraine. Lebih baik untuk Ukraine jika perang Iran tidak berlaku. Minyak masih berharga $67 setong. Ukraine telah lumpuhkan terminal Baltik Rusia. Serangan ke atas terminal itu timbulkan dua persoalan utama. Persoalan utama ialah sama ada Amerika Syarikat membantu risikan untuk operasi ini. Pentadbiran Trump tidak lagi mahu lakukan sesuatu yang boleh naikkan harga petrol. Kita juga telah lihat pengecualian sekatan sekunder untuk negara yang mengimport minyak Rusia dan Iran. Membantu dalam hal ini akan menunjukkan ketidakkonsistenan besar dalam dasar Rumah Putih. Sama ada begitu, atau seseorang di CIA atau tempat lain tetap memberitahu Ukraine maklumat itu, walaupun tidak diarahkan untuk tidak berbuat demikian. Tiada peraturan melarang awak beri risikan kepada Ukraine. Dan ada laporan yang menunjukkan komuniti perisikan jauh lebih berminat untuk membantu Ukraine berbanding Rumah Putih. Ini berita baik untuk Ukraine. Sama ada risikan masih diterima atau Ukraine boleh lancar serangan ini sendiri. Soalan lain ialah sama ada operasi ini boleh dikekalkan. Rusia mungkin tidak akan kekurangan kapasiti sebanyak 40% selama-lamanya. Saya tidak terkejut jika ada yang sudah beroperasi semula semasa anda mendengar ini. Dari segi usaha menggagalkan pembaikan Rusia, jika terminal minyak jadi sasaran utama Ukraine, Rusia pasti akan ubah pertahanannya mengikut keperluan. Kemungkinan lebih banyak pertahanan udara akan ditempatkan di Belarus kerana satu daripada dua laluan penerbangan Ukraine banyak melalui wilayah rakan negara kesatuan Rusia. Drone Ukraine gagal melaksanakan serangan ini dengan baik. Dua telah tersasar. Satu melanggar pokok di hutan Latvia dan terhempas tanpa insiden.
Jarang melihat gambar sebenar seperti ini. Namun, ini datang terus dari Kementerian Pertahanan Latvia. Sebuah lagi drone tersasar, melanggar cerobong loji jana kuasa Estonia tanpa menyebabkan kerosakan lain. Pembelajaran dan penambahbaikan penting untuk ubah tajuk utama daripada 40% kini luar talian kepada 40% luar talian. Ingat perkara ini. Jadi, apa kesimpulan utama hari ini? Ukraine menyesuaikan kempen infrastruktur tenaga mengikut perkembangan perang. Pada masa ini, terminal ekspor merupakan titik lemah Rusia. Ukraine menghentikan sementara 40% daripada kapasiti itu yang lebih daripada mengimbangi keuntungan ekonomi akibat penutupan Hormuz. Namun, kerja Ukraine belum selesai. Terima kasih kepada Ground News kerana menaja video ini. Lawati ground.news/linesonmaps atau imbas kod QR di skrin untuk nikmati diskon hebat 40% bagi pelan Vantage. Bagi saya, itu menandakan 28 hari berturut-turut sudah dicatat. Saya rasa tanggungjawab dewasa akan mengatasi saya minggu depan. Tapi rentetan ini memang menarik sementara ia bertahan. Tonton video lain saya untuk keseronokan berterusan. Jika anda suka video ini, sila like, kongsi dan langgan. Jumpa lagi nanti. Jaga diri.